warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati pengerusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah SAW kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato yang bertajuk 3 Rukun Negara Asas Perpaduan Malaysia. Hadirin yang dirahmati, Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970. Matlamatnya ialah untuk membentuk perpaduan, keharmonian dan semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat yang berbelangkau agama dan budaya. Daripada 5 prinsip rukun negara, hari ini saya akan menguraikan 3 prinsip yang menjadi tunjang kepada pembinaan sebuah negara yang aman dan maju, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keluhuran perlembagaan. Hadirin sekalian, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini mengajari kita bahawa setiap rakyat perlu menghormati agama masing-masing serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Agama menjadi panduan untuk membentuk insan yang jujur, amanah, bertanggungjawab dan saling menghormati antara satu sama lain. Walaupun rakyat Malaysia menganut pelbagai agama seperti Islam, Buddha, Kristian, Hindu dan lain-lain, kita hidup dalam suasana yang harmoni kerana mengamalkan sikap toleransi dan saling menghormati. Sebagai pelajar, kita boleh menghayati prinsip ini dengan menghormati rakan-rakan yang berlainan agama, tidak menghina kepercayaan orang lain, serta sentiasa melakukan perkara yang baik agar tidak setiap individu berpegang pada nilai agama yang murni, masyarakat akan hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang menjadi lambang perpaduan dan kedaulatan negara. Sebagai rakyat, kita hendaklah menunjukkan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan, Raja-Raja Melayu serta negara yang kita cintai. Kesetiaan bukan sekadar mengibar jalur gemilang pada bulan kemerdekaan, tetapi juga diterjemahkan melalui tindakan. Antaranya, iaitu mematuhi undang-undang, menjaga nama baik negara, menghormati lambang kebangsaan, serta berusaha menjadi rakyat yang berilmu dan berakhlak mulia. Sebagai pelajar, kita boleh menunjukkan rasa cinta kepada negara dengan belajar bersungguh-sungguh kerana kejayaan kita hari ini merupakan aset penting untuk kemajuan Malaysia pada masa hadapan. Pepatah Melayu ada menyebut, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Pepatah ini mengingatkan kita bahawa walau di mana kita berada, tanah air tetap menjadi tempat yang paling bernilai dan perlu. Hadirin sekalian, prinsip ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas kepada sistem pemerintahan Malaysia. Perlembagaan menjamin hak setiap rakyat tanpa mengira kaum dan agama, di samping memastikan keamanan serta kestabilan negara terus terpelihara. Kita sebagai rakyat perlu menghormati perlembagaan kerana tanpanya negara akan menghadapi pelbagai konflik, ketidakstabilan. Keluhuran perlembagaan juga mengajar kita supaya menyelesaikan sebarang perbezaan melalui saluran yang betul, serta menghormati hak orang lain. Sebagai generasi muda, kita hendaklah memahami asas perlembagaan dan tidak mudah mempercayai berita palsu atau hasutan yang boleh menggugat perpaduan negara. Hadirin yang dihormati, jelaslah bahawa ketiga-tiga prinsip ini saling melengkapi kepercayaan kepada Tuhan, membentuk akhlak mulia, kesetiaan kepada raja dan negara, memupuk semangat patriotisme, keluhuran perlembagaan pula memastikan negara ditadbir dengan adil
serta berlandaskan undang-undang. Apabila ketiga-tiga prinsip ini diamalkan dalam kehidupan seharian, Malaysia akan terus menjadi sebuah negara yang aman, makmur dan dihormati di persada dunia. Sebagai generasi pewaris negara, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara, bukan sekadar menghafalnya, tetapi mengamalkannya dalam setiap tindakan. Perpaduan bukan lahir daripada kata-kata, tetapi sikap saling menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab terhadap negara. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengingatkan hadirin dengan kata-kata. Kata-kata hikmah. Perpaduan ialah kekuatan dan rukun negara ialah panduan ke arah kejayaan. Sekian sahaja pidato saya pada hari ini. Semoga kita semua terus menjadi rakyat Malaysia yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip negara demi kesejahteraan negara yang tercinta. Sekian.